menjajah sebenar-benarnya kolonial kan aku selama ini Pakai senjata. okey. Terima kasih kepada semua yang menguruskan. Jadi sekarang kita akan ada slot novel sci-fi, persoalan, cabaran dan harapan, dan sebentar lagi debate buku. Kalau siapa yang belum pernah melihat benda ni, kita harap yang menonton sebentar lagi akan bersamalah kan. Jadi okey, tanpa buang masa, saya persilakan dulu panel-panel untuk diskusi pada tengah hari ini. Silakan Puan Sakuzan, novelis Nun, untuk datang. Saya ujung lah. Silakan. Kompang Buat kita. okey. Seterusnya Saudara Hafizul. Saudara Hafizul silakan, penulis Kronikal Etanol. Seterusnya Aidil Azizul, novelis The Clown, silakan. Tepuk sikit. Rancak sikit Tak ramai pun buat rancak. Tak ramai tu buat rancak, sebab yang tengok dia tak tahu pun kat belakang macam mana. Jadi tak apa, kita ada online juga di Kubu. Jadi mic semua ada sini Air pun boleh lah tuang nanti kalau nak ni okey. Jadi semalam saya ada sempat Google juga tentang novel sci-fi yang pertama di dunia. Bukanlah baru-baru ini ataupun kira-kira abad moden, tapi sebelum Masihi lagi telah ada satu buah novel sci-fi. Okey, daripada penulis dia saya sempat tengok, nama Lucian The True Story. Saudara-saudari, tuan-puan, hadirat boleh Google The Lucian kan. Maknanya dah bincangkan tentang sci-fi pengembaraan untuk planet-planet ni dah lama. Maknanya sebelum Masihi lagi telah ada cerita ini. Okey, bersama saya adalah saudara Hafizul Osman. Betul. Saudara Aidil Azizul. Betul. Kelang. Saudara Puan Sakuzan. Okey, baik. Jadi kenapa kita buat benda ni? Sebab saya berpandangan novel sci-fi di Malaysia belum cukup kuat dibincangkan, sedangkan dekat luar Malaysia sudah banyak sekarang filem lah. Tapi pastilah sebelum dia berangkat kepada filem, karya-karya sci-fi itu dari sudut literature sudah begitu banyak, sampai mereka dah ada pengikut, akhirnya barulah pergi kepada filem. Jadi kita berpendapat di Malaysia ini, berdasarkan semalam saya pun ada sempat beli juga buku di Roy, toko buku penjangka baru, ada beberapa novel sci-fi lama. Ada yang bermula daripada di Malaysia sendiri pada tahun 1988. Saya rasa ada lagi awal. Sebelum itu. Tapi saya tengok yang itu 1988 lah. Maknanya membincangkan sci-fi di Malaysia ataupun novel sci-fi itu sudah banyak. Okey baik, kita pergi dulu, sebelum kita pergi lebih jauh persoalan senyum sikit lah. jangan terlalu stres kejap lagi. Sekarang kita senyum dulu. Okey, kita boleh bincangkan dulu, sebab kita pengertian sci-fi ni lah, definisi sci-fi ni ialah science fiction lah. Tapi sebelum kita berangkat ke tajuk lain, tema-tema lain, persoalan, cabaran dan harapan ini, maknanya kita nak bincang dulu definisi ni tentang sci-fi ni. Bentar saya bukakan nota yang saya catatkan persoalan dia. Jadi persoalan ni sebab kita ada slot satu jam saja, jadi kita cuba nak rancakkan Jadi maknanya saya tidak memberikan limitasi masa lah pada mana-mana panel. Maknanya kalau ada yang nak mencelah, nak apa boleh. Mereka kalau soalan tu saya khususkan lah sebab ada macam satu bentuk ni seorang je buat. Jadi saya tak tanyalah kepada tiga-tiga je. Kalau satu bentuk ni dua orang je buat, saya tanya kepada dua orang sajalah. Jadi maknanya adil lah kan. Okey, jadi saya tak letakkan masa lah. Tapi maknanya supaya tak meleret, maknanya nanti mungkin tidaklah terlalu lama. Baik, kita ada satu jam, kita cuba interaktif sebaik mungkin. Jadi apa maksud sci-fi Adakah teknologi
kan? Sebab kalau nak kata macam QR scan sekarang kita dah ada kan? Mungkin pada tahun 90-an QR scan adalah sci-fi. Tapi kita sudah ada di zaman QR scan, jadi nothing new lah. Apa yang kalau kita tulis balik benda tu, dia adakah itu sci-fi kan? Sebab adakah teknologi sebab kalau nak kata QR scan sekarang dah ada. Kita sudah masuk ke era near future. Ada satu lagi terma near future. Tidakkah sekarang kita sudah masuk ke dalam tema sci-fi yang dicitrakan oleh pengarang-pengarang sci-fi dulu sebelum ada? Sebab contohnya macam AI, Artificial Intelligence, kalau tahun 90-an, tahun 2000 itu sci-fi. 2010 masih sci-fi, tapi dah masuk 2020, adakah itu masih sci-fi? Dan juga kita ada drone pun dah ada sekarang. Drone yang saya tahu boleh beli kita boleh beli dekat kedai Bangladesh, dekat Masjid Jamek, ada dijual. Juga cashless, Grab, InDrive, smartphone, kereta elektrik, semua kita dah berada dalam tu. Jadi persoalan saya sekarang ni kepada ketiga-tiga panel, saya rasa persoalan ni umum lah dalam tajuk kita bincangkan sekarang ni. Apa itu sci-fi menurut saudara-saudari sekalian? Boleh ambil mic, silakan. Mulakan daripada siapa dulu ni? Okey, Puan Zafar. Adi. Boleh beramai. Tapi semua orang boleh cuba definisikan sci-fi tu. Kita gila. Bukan nak ambil ni. Alright. Tadi. Hello. Dengar? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Jadi saya terus kepada soalan. Terima kasih soalan Tuan Benz atas soalan tersebut, dan saya rasa cukup nice lah soalan tu untuk kita membuka sesi perbincangan kita tentang sci-fi. Okey, jadi sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang sci-fi, apa yang saya faham berkenaan sci-fi, ada satu perkataan yang sebelum jadi pengenalan saya terhadap sci-fi dia bermula daripada pembacaan lah. Maksudnya saya tak adalah bila saya jumpa buku-buku sci-fi saya cuba fahamkan apa itu sci-fi. Dia lebih kepada enjoyment lah pada mulanya. Tapi lama-lama tu kita cuba juga untuk cari apa yang membezakan sci-fi dengan fantasy. Sebab kalau ikutkan sci-fi dengan fantasy ni, dia kita faham dia sci-fi dia macam lebih kepada logik, dan fantasy ni lebih imaginatif lah daripada sci-fi. Tapi mereka bernaung di bawah satu kita panggil umbrella term lah, iaitu speculative fiction ataupun fiction spekulasi lah, meaning everything is possible. What if element tu kuat. Okay, apa jadi kalau benda-benda ni, apa jadi kalau macam-macam ni lah. Okay, tapi yang membezakan sci-fi dan fantasy dan juga genre-genre lain lah pada saya adalah ada satu perkataan yang saya ingatlah daripada pensyarah saya dulu, iaitu novum. Okey, novum. Jadi novum ni dia adalah perkataan Latin yang bermaksud sesuatu yang baharu. Okey, sesuatu yang baharu, sesuatu yang jika pada masa ni tak ada, pada masa akan datang akan ada. Okey, perkara yang barulah. Jadi dan dalam sebuah fiction dia tak semestinya ada satu novum lah. Dia akan boleh jadi novum satu ataupun nova, banyak novum. Okey, jadi contoh-contoh novum adalah AI, robot. Okey, jadi novum ni dia tak ada dalam fantasy disebabkan novum ni adalah dia relatif pada masa, saya rasa. Sebab apa yang baru pada masa tertentu, apa yang ada pada masa tertentu, dia akan ada juga benda yang baru, benda yang orang pada masa tu rasa benda ni tak wujud lagi. Okey, jadi mungkin pada contoh zaman 90-an, 80-an, AI itu adalah novum bagi mereka. Okey, tapi pada masa kita sekarang itu adalah bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang dah wujud. Mungkin novum pada zaman kita adalah space travel, masih lagi space travel, masih lagi perkara-perkara yang kita tak dapat capai lah. Okey, jadi itu saya rasa definisi sci-fi. Okey, di mana dia dalam sebuah satu fiction dia ada satu novum yang mengefek atau memberi kesan kepada penceritaan. Okey, contoh bila kita bercerita tentang sci-fi,
contoh kita sci-fi tu berkenaan dengan robot. Jadi apakah kesan robot tu kepada masyarakat? Apakah kesan robot tu kepada masa depan tu sendiri? Okey, apa yang terkesanlah cerita tu oleh novel tersebut. Okey. Jadi itulah definisi sci-fi pada saya. Okey, silakan terusnya. Kita enjoy soalan definisi dia dulu. Soalan sangat penting kan. Sorry? Ya. Definisi sci-fi ni pada saya dia asam macam ada juga. Cuma dia perbatasan antara sci-fi dan fantasi. Maksudnya setakat ni mana-mana masuk ataupun novel, kebanyakan sci-fi tu memang dah ada satu jalan sendiri yang berbeza dengan fantasi. Melainkan kalau kita tengok ada certain movie ataupun filem macam Star Wars, dia hampir macam menggabungkan kedua. Ada maksudnya sci-fi tu iaitu perang angkasa, pertarungan di angkasa antara Jedi itu, dan juga bila kita masuk ke fantasi tu, bila melibatkan kuasa, maksudnya before review tu, maksudnya dia dah masuk fantasi ke dalam elemen dalam sci-fi itu. Cuma dia untuk sci-fi cara sebenarnya dia ada pelbagai maksudnya pelbagai tema. Kita boleh jadi sebagai utopia, distopia, dan ada yang melibatkan pada zaman itu sendiri pun ada juga sci-fi itu. Contoh yang kita tengok berdasarkan novel yang ditulis oleh Rahmat Harun Rashid, dia sebagai legend untuk penulisan sci-fi di Malaysia. Dia bermula dengan satu novel namanya DRT. Novel itu dia menggunakan elemen doktor yang bagaimana dia nak menghidupkan manusia semula, maksudnya berdasarkan cerita Frankenstein kan. Elemen tu maksudnya sebagai ada itu dia ada satu novel, iaitu novel untuk menghidupkan orang dalam berdasarkan teori dan juga pada masa pertama itulah. Sebab novel itu ditulis tahun 90 something itulah. Maksudnya maksudnya gini, sci-fi itu dia maksudnya pelbagai dan bergantung pada tema yang ditulis itu. Terima kasih saudara Hafizul. Okey, seterusnya Puan Hafizan, silakan. Halo. Untuk saya pula, bagi saya sci-fi ni dia merangkumi dua kategori ilmu. Satu teknologi, lagi satu psikologi. Walaupun kita ada perkembangan daripada segi teknologi, mereka-mereka yang menggunakan teknologi itu ialah manusia juga. Jadi psikologi kemanusiaan tu perlu ada dalam penceritaan sci-fi, itu pendapat saya lah. Hilang. Okey, kalau dari segi teknologi, untuk cerita science fiction, kita lebih suka kalau teknologi itu bukan yang berada pada masa sekarang, iaitu teknologi itu kita bayangkan dia berada pada masa hadapan, in the future. Maka dari segi psikologi kemanusiaan pula, kita membayangkan akan ada penemuan-penemuan baru dalam pemikiran manusia, kelakuan manusia yang berkait dengan teknologi yang bakal ada pada penceritaan itulah. Itulah pendapat saya. Terima kasih Puan Syakuzan. Terima kasih. Okey, jadi Step Panel telah memberikan definisi ya. Biasanya persoalan awal kita bereskan dulu. Jadi maknanya kepada yang menonton tu boleh faham lah sci-fi ni apa dia dan perbincangan dia, dan tentang persoalan dia lah. Maknanya tentang teknologi tadi. Adakah kita telah berada di zaman sci-fi? Sekarang kita telah berada di zaman dia lah. Tapi mungkin ada benda yang tidak ada lagi pada sekarang. Robot pun belum keluar lagi betul-betul duduk sebelah jadi moderator kan. Tapi saya dah tengok kawan saya ada seorang kan, dia Johor. Kalau dia tengok kaki dia dah tak ada, dia pakai protestik kan. Ni kalau tengok cerita Full Metal Alchemist,
dia benda tu macam canggih lah kan, automail lah. Namanya automail tu. Sekarang kawan kita banyak dah ada protestik cyborg lah, dia je cyborg. Memang terma yang digunakan dekat per keso, dekat lift dia tulis cyborg. Cyborg yang kita itu lah dia telah guna. Kalau kaki dia kedua-dua robot atau semua je robot, semuanya besi patah, maknanya kita dah ada robot sebelah kita. Kita dah ada robot sebelah kita. Baik, okey. Jadi kita dah ada giliran dah. Tadi saudara Aidil Azizul pertama, Hafizul, seterusnya Sakuzan tadi, maknanya kita ada giliran tu lah. Saya cuba nak seimbangkan dan bagi semua adil dapat soalan yang sama rata. Kita pergi kepada saudara Aidil. Soalan ni mungkin tadi telah terjawab juga, tapi saya tambahkan kalau untuk sebab saya nak sekaligus terus. Okey, menurut saudara, adakah distopia juga sci-fi? Dan saya tambah dan kalau soalan ini dah terjawab tadi, saya tambah lagi. Masa depan menurut saudara, adakah akan berbentuk futuristik utopia ataupun pesimistik distopia? Pesimistik. Jelas kan soalan? Saya ulang sekali lagi maknanya menurut saudara, adakah sebab distopia ni adalah kalau saya sendiri awalnya ragulah adakah distopia ni sci-fi. Kalau saya lah pada awalnya lah, sebab ada terma yang melibatkan sains, ada sci ada sains kan. Okey, tapi ada orang kan kata ada lah, macam mungkin Elysium ada satu filem Elysium kan, yang kita pergi ke angkasa yang dah teknologi canggih untuk merubah orang-orang miskin. Maknanya dia berkaitan dengan sains juga. Tapi ada yang bersifat seperti Mad Max bagi contoh. Saya maaf saya banyak rujuk filem, tapi saya rasa filem juga ditulis. Jadi dia berkait juga kan. Jadi Mad Max dia dystopian. Tapi adakah dia more to science sangat? Seperti juga Book of Eli. Yang Denzel Washington melakon tu. Dia teknologi, dia tak cerita pasal teknologi tapi cerita pasal, saya rasa dia more tu yang mungkin saya nak tanya sebentar lagi. Saya tak sebut terbit soalan tu sekarang tentang sci-fi religious sebab dalam Book of Eli tu bukan sci-fi religious, dia more to dystopian religious. Sebab akhirnya watak tu dia pergi adalah seorang yang buta yang hafal Bible. Saya teringatkan bagaimana kalau yang itu adalah seorang hafiz. Dia menghafal Quran dari zaman tu dah jahiliah. Sebab era pada tu era jahiliah juga boleh dianggap satu distopia. Pada era yang orang dah tanam anak hidup-hidup, orang dah tak ada tamadun, adakah itu distopia? Dan kita adalah cycle. Kita sentiasa berpusing-pusing. Baik, soalan dia sebab supaya tidak terbabas bertanya soalan saya nak pada komen. Sekali lagi saya ulang, maknanya adakah distopia juga sci-fi? Kedua, masa depan menurut saudara Aidil yang menulis novel The Kelang, adakah masa depan menurut saudara akan berbentuk futuristik utopia atau pesimistik distopia? Silakan. Futuristik utopia. So bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadi dekat situ ada dua soalan lah kan. Jadi yang pertama berkenaan dengan adakah distopia itu science fiction, sci-fi. Okey. Jadi berdasarkan pemahaman saya lah dan pemerhatian pembacaan tentang sci-fi, distopia dan juga sci-fi, saya rasa kata kunci untuk distopia lebih kepada masyarakat. Maksudnya tak semestinya distopia ini dia heavy kepada science fiction. Okey, kerana ada juga distopia tapi fantasi. Kerana kerana distopia, dia tema distopia adalah berkaitan dengan kemunduran tamadun. Kemunduran tamadun dan macam mana masyarakat itu cuba untuk pulih semula daripada kemerosotan nilai-nilai manusiawi mereka lah. Okey, dan pembangunan dan sebagainya. Jadi distopia dia tidak eksklusif kepada sci-fi. Okey, apa yang saya cuba nak fahamkanlah di sini. Dan distopia kita macam kalau kita tengok pada masa kita sekarang lah kan, sebab biasanya dalam fiction distopia ni memang bagi kau-kau lah, macam maksudnya sebab dalam fiction kita cuba untuk sampaikan mesej. Jadi bila kita cuba nak sampaikan mesej, elemen distopia tu memang pekat. Elemen distopia tu memang kita
what if element tu dia memang stretch sampai hujung macam spektrum. Okey, macam contoh kalau kita cerita tu dijajah oleh robot dan sebagainya. Kita tahu dalam dunia realiti mungkin benda tu tak se-obvious macam tu. Okey, dan jadi saya tak boleh nak katakan macam kita hidup dalam distopia lah. Okey, kerana dalam fiction portrayal dia berbeza. Okey, tapi apa yang take away kita boleh dapat daripada distopia adalah elemen tersebut, elemen distopia itu wujudlah dalam dunia kita sekarang. Okey, jadi walaupun kita tak cakap kita hidup dalam dunia distopia, sebab saya pun tak rasa dalam realiti kita ada utopia, kan? Jadi saya rasa utopia dengan distopia kalau kita bawa pada konteks zaman kita realiti, dia akan sentiasa counter interaktif, counter interact. Maksudnya bila ada je bila kita nak menuju ke utopia, akan berlakulah zaman distopia. Dia tak akan sampai ke puncak. Maksudnya distopia tu tak akan sampai ke terlalu bawah dan utopia tu tak akan terlalu ke atas. Okey, tapi cuma dalam fiction kita portray dia memang kalau utopia tu memang mengawang-awangan, mungkin boleh terbang ke apa sebagainya, kan? Kalau distopia tu memang nak makan pun berlapas bulan ke macam tu, kan? Contoh. Okey, jadi jadi untuk menjawab soalan kedua, adakah kita lebih menuju kepada futuristic utopia ataupun pessimistic dystopia? Saya rasa mungkin ada blend of element lah. Maksudnya mungkin zaman sekarang ada pesimis, ada juga futuristic, ada juga utopia, tapi dia nak cakap tak terlalu ekstrim lah. Tapi setiap orang dia ada dia punya pendirian sendiri, apa yang dia rasa dunia kita sedang ke arah mana. Okey, setengah orang dia rasa macam kita menuju ke pesimistik. Contoh macam orang yang mungkin dia anxious dengan macam climate change ke, dia akan pesimis. Tapi orang yang macam dia memang suka bila orang introduce space travel ke, contoh bukan space travel lah, tak ada lagi, macam pergi angkasa one trip, kan? Contoh macam celebrity yang semua tu, kan? Dia akan rasa macam futuristic. Jadi saya rasa yang tu pun dia bergantung pada individu tu sendirilah macam mana. Okey, tu jawapan saya kepada dua soalan tersebut. Terima kasih saudara Aidil Azizul atas penjelasan distopia dekat ia sci-fi ataupun tidak. Jadi saudara-saudari boleh dengar tadi ujian beliau. Jadi saya nak pergi ke saudara Hafizul dulu. Tapi sebelum tu iklan dulu. Ini buku yang saya beli semalam dan lebih. Jadi kalau sebentar kalau ada soalan, soalan ketiga pun kita bagi satu. Ini sesi ni ada hadiah sikit lah. Sebelum ni tak ada hadiah, sebentar lagi pun tak ada hadiah. Sesi ni ada hadiah. Jadi maknanya soalan ketiga akan dapat satu buku sci-fi ni, Misi 3989. Soalan ketiga. Kalau Syekh Mafati tanya soalan 1, 2 tak ada. Soalan ketiga ada. Soalan ketiga saja ada. Jadi kita pergi ke saudara Fizul. Untuk saudara Fizul, adakah saudara setuju sci-fi juga boleh jadi satira politik? Saya seperti mana 1984 lah, 1984, George Orwell. Dia dianggap sci-fi juga, tapi totalitarian, dystopian punya juga. Adakah sci-fi boleh jadi satira politik? Saya baca perenggan daripada buku saudara. Ini sedia akhir lah. Saya setiap buku ni saya baca tak banyak lah, 20-30 muka surat awal lah. Tak sempat nak habiskan semua. Tak adil lah, kan? Saya kena baca untuk dapatkan gambaran idea dia lah. Jadi aku lakukan semua ini untuk kau dan juga rakyat negara ini. Tiada bekalan gula, tiadalah penyakit. Harga petrol naik, rakyat menggunakan alternatif lain, menaiki basikal ataupun berjalan kaki, ataupun menggunakan haiwan tunggangan semula. Barulah alam sekitar kembali kepada asal. Kurangnya pencemaran, manusia pun akan bertambah sihat. Ialah maknanya macam semalam demo pun ataupun sebelum ni pun isunya minyak. Jadi macam saya faham mungkin perenggan ni tidaklah direct mau tu satira politik, tapi adalah sedikit sebanyak kilasan. Maknanya macam sebab menteri kita kan pernah cakap kan, sekarang kan dulu pun sama, dia kata
Kalau harga elektrik mahal, kurangkan guna elektrik. Kalau sayur mahal, makan kangkung. Dia ada cara dia. Jadi maknanya kalau kita nak kurangkan masalah minyak ni, kita pakai cara lain lah. Jadi adakah ada subtle di situ dalam sci-fi ni, satu sindiran politik secara halus? Seperti mana kalau 1980 mungkin lebih jelas. Tapi bagaimana menurut saudara? Okey. Dia bergantung pada penulis itu sendiri, bagaimana dia nak menulis dan apa yang dia nak bawa untuk satu cerita filem. Sebab dia bukan saja untuk sci-fi, untuk novel just menulis. Tema novel itu kebanyakan secara politik itu kita berkesan dekat mana-mana novel lain. Untuk sci-fi, dia lebih terselindung sebab sci-fi itu membantu penulis yang menulis secara politik itu untuk berselindung dari sebagai sci-fi. Kadang-kadang untuk novel ni saya rasa macam mana saya tak ingat apa saya baca, tapi kalau macam kita tengok filem, contohnya Superman yang baru ni pun kita tengok ada satu dikira bagian satira lah. Maksudnya ada sindiran ke arah antara Amerika dan dengan Palestin untuk itu. Jadi maksudnya penulis akan menggunakan apa saja peluang yang ada untuk setiap tema, sama ada fantasi ataupun science fiction, untuk maksudnya untuk menyampaikan mesej yang ingin disampaikan. Dia boleh jadi satira politik, dia boleh jadi satira ke arah maksudnya ketika masyarakat. Kalau kita tengok contohnya macam novel Fahrenheit 451 oleh Ray Bradbury, dia menulis tentang secara sindiran ke atas masa tu taman daripada buku tidak lagi menjadi satu kemudian maksudnya dia digambarkan buku bila jumpa saja bomba akan bakar. Jadi maksudnya bergantung pada penulis bagaimana dia nak gunakan elemen apa dia punya peluang tu lah dalam novel seperti novel science fiction. Terima kasih saudara. Dia Fahrenheit ni tu more to dystopian. Dia dystopian, tapi dia punya message adalah pasal sci-fi. Dia maksudnya sci-fi tu sebagai satu tema, tapi dia punya message tu adalah apa yang digambarkan dalam tu lah melalui maksudnya karya dia. Ya. Terima kasih saudara. Okey, seterusnya kita beralih ke puan Saku. Adil lah. Kita semua dapat satu soalan. Okey. Kita okey. Kalau dulu saya minta maaf dulu ya, kalau ada audiens atau penonton di sekarang ataupun di online tengok banyak dia mencapai sci-fi ni dunia yang sangat luas Ini mungkin awal perbincangan, dan mungkin selepas ini kita boleh buat siri ataupun sak-sak yang lain, diskusi yang lain, sebab tajuk sci-fi itu sangat luas dan tak jarang dibincangkan. Jadi ini macam pembuka lah. Jadi untuk nak lebih faham lepas ni mungkin boleh kita anjurkan siri diskusi yang lain yang mungkin lebih spesifik pada tajuk-tajuk tertentu. Jadi beralih ke puan Saku, kalau dulu kita pernah ada polemik sastra Islam, sekarang adakah wujud menurut puan Saku? Saya tanya soalan ni based by buku yang dibuat lah, maknanya kecenderungan masing-masing. Sekarang adakah wujud menurut puan Saku sastra sci-fi Islam atau sci-fi Islami? Dan saya lanjut teruslah. Adakah Nun, sebut dia Nun Kenan? Nun cerita hantu. Bukan Nun cerita hantu. Bukan cerita hantu. Adakah Nun ialah sci-fi Islami? Okey, jadi soalan yang berkait lah. Silakan. Okey, pertama sekali saya baru dapat pemahaman apakah itu sastra, elemen-elemen yang ada dalam satu karya yang boleh diangkat sebagai karya sastra. Kalau menurut Faizal Tehrani, tapi 10 tahun yang lepas, mungkin idea ni sudah bertukar sedikit. Ada 3 elemen yang penting, iaitu politikal, keagamaan dan juga history. Sejarah, ya. Okey. Menurut dia, kalau kita nak buat cerita lain, macam futuristik ke, distopia ke, utopia ke, kita perlu masukkan ketiga-tiga elemen ni. Tapi kalau menurut Encik Fad Razi, dia kata definasi tu sudah sedikit longgar. Maknanya sekarang kita punya karya untuk
kategori sastra sudah boleh dimasukkan elemen STEM lah, sains, teknologi, engineering dan matematik. Okey. Berbalik kepada adakah Nun ini satu karya Islami, saya nak bagi tahu lagi satulah pendapat saya. Jika watak yang menggerakkan cerita itu ialah seorang Islam, agamanya agama Islam, dia mempunyai panduan hidup yang dipanggil ad-din kan. Kita punya agama ialah ad-din, dia mempunyai panduan hidup. Walaupun kita mereka watak tu, tapi watak tu perlu membuat keputusan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh dan tinggalkan apa yang dia larang. Tapi sebagai manusia, iman kita turun naik kan. So ada kemungkinan dia melanggar sedikit apa yang Allah larang dan meninggalkan apa yang Allah suruh. Okey. Disebabkan watak utama dia tu ialah orang yang beragama Islam dan dia punya cerita tu, keputusan yang dia buat perlu berlandaskan agama Islam, maka saya boleh kategorikan Nun Kembalikan Dia Semula ni sebagai satu karya Islami lah. Walaupun kita masukkan science fiction kat dalam dia, science fiction ni sains dan teknologi yang ada dalam cerita tu, kita membiarkan dia berkembang berdasarkan keputusan watak utama tu, iaitu berlandaskan agama. Tapi dia ada menyimpang sikit lah, sebab dia pun manusia kan, dia didesak dari segi psikologi, dari segi persekitaran, dan pada akhir cerita dia cuba redeem baliklah diri dia dari segi dia membetulkan keadaan dan juga dia bertaubat. Itu saja. Terima kasih kepada Puan Syafrina atas penjelasan sastra sci-fi Islami. Jadi ini adalah konsep yang saya nak kata baru pun tak pasti juga, tapi kalau tengok Syukur 21 Rehan. Tengok Rehan tengok satu filem Syukur 21. Cerita apa? Umur berapa? Kami minta maaf saya tidak ada introduce umur semua sebab saya rasa kita mau bergerak cepat. Masa sangat suntuk, jadi saya cuba tidak nak terlalu berbahasa-basi. Jadi kita santai sikit tu. Umur berapa? 25. Sorry? 25. 25. 42. Ha? 42. Maknanya tapi tak sempat tengok Syukur 21. Okey. Dia kalau 2001 masa tu Rehan dia buat satu filem sci-fi. Tapi dia Tak laku lah. Ha? Tak laku. Tapi poin dia adalah filem sci-fi Islami lah. Kalau saya tak pastilah terma tu pernah diguna atau tidak, tapi Syukur 21 gitu, Rehan terbitan David Teo. Jadi nanti boleh Rehan. Bukan Rehan nama orang, Rehan kumpulan nasyid. Okay. Masa tu dia tengah popular yang buat filem lah. dengan I think perempuan tak nak. Isha. Jadi itu maknanya, cuma adakah ada yang lebih awal daripada tu saya tak pasti lagi. Jadi sci-fi Islami dia telah dibincangkan. Tapi cuba tengok kalau kat YouTube ada lagi kita tak, ataupun saya pun tak tahu lah kan nak dapat di mana. Kalau kan filem sci-fi sebelum Syukur 21 kita dah ada Access Story oleh Aziz Osman. Sci-fi Indonesia tu filem dari awal lagi. Tapi tak Islami lah. Okey, jadi betul lah ASA antara yang awal tapi kurang nuansa Islami tu. Baik, seterusnya pergi kepada saudara Aidil Azizul ya. Adakah saudara setuju sci-fi adalah satu refleksi? Sebab saya sebelum saya nak lanjutkan, saya komentar sikit saya tentang pandangan orang tentang pop culture ni ya, tentang sci-fi. Yang kita buat ni sebenarnya bagi saya pop culture lah. Sama ada nak diakui atau tak, tapi banyak orang memandang remeh hal ini ya. Banyak orang memandang enteng tentang persoalan pop culture ini adalah budaya popular, budaya angan-angan kan. Sedangkan dari sudut ekonomi, popular culture ni jangan cerita lah. Ekonomi ini dah meroket dari sudut pop culture ni ya. Dari sudut pengaruh, orang pun terpengaruh dan orang kalau tengok cerita sci-fi yang daripada H.G. Wells buat, semua ni dia ada kesan terhadap nak galakkan orang minat pada sains. Jadi banyak kesan daripada pop culture ni kan. Kemudian sebab lepas tu orang akan buat game kan.
orang akan buat game semua. Maknanya orang game ni kalau pada orang lain dia anggap macam benda tu hiburannya, sedangkan benda itu adalah satu tester lah. Kalau lepas ni kau nak buat benda lain kan, maknanya kena adalah satu ujian secara teori dulu. Jadi jadi game, jadi saya memandang Pop Culture ni satu dengan pandangan yang agak tinggi sebenarnya. Sebab dia adalah satu, bagaimana kau melihat pada masa depan ataupun senario-senario yang akan berlaku di masa hadapan. Jadi itu bagi saya banyak benda dalam Pop Culture ni yang sedih je lah, orang-orang kita pun kurang menganggap penting benda ni. Jadi persoalan saya adalah pada saudara Aidil, adakah satu refleksi, adakah sci-fi ini adalah suatu refleksi terhadap dunia masa kini, kesan dan tindakan kita pada masa kini yang mencetuskan akibat di masa depan? Balik pada novel, berkait lah, maknanya bila saya tanya soalan ni berkait dengan novel yang saudara tulis juga, maknanya kita akan tenggelam kita akan tenggelam, kita ada tembok semua. Maknanya adakah sci-fi adalah satu refleksi terhadap dunia masa kini, kesan dan tindakan kita pada masa kini yang mencetuskan akibat di masa depan? Kerana kalau kita tengok akhbar laporan 2050, banyak bandar-bandar akan tenggelam sama ada benda tu diambil berat atau tidak. Dan sekarang climate change, tadi ada sebut climate change climate change adalah satu yang real lah. Hari ni agak sejuk sikit, biasa panas ni. Jadi benda tu adalah benda yang real. Jadi mungkin saudara boleh komen. Okey. Bismillah. Jadi untuk menjawab soalan yang ketiga tersebut berkaitan dengan adakah sci-fi satu refleksi pada masa depan, pada masa sekarang, berdasarkan tindakan kita yang memberi kesan lah pada masa akan datang. Okey. Jadi bagi saya ya, sci-fi in a way dia adalah refleksi kepada apa yang sedang berlaku sekarang lah. Jadi sebelum ni kita ada cerita tentang sci-fi, dia bermacam-macam sub-genre. Okay? Jadi dan saya percaya setiap seorang penulis tu genre sci-fi ada jenis penulis yang dia memang tulis macam-macam lah, dan tapi ada juga penulis yang dia memang niche, maksudnya dia ada genre sci-fi apa yang ditulis. Okay? Jadi dalam sci-fi dia ada, kita panggil di bawah sci-fi sendiri ada macam eco-thriller, okay? Ataupun eco-fiction lah, yang mana dia elemen sci-fi itu dia berlandaskan kesan perubahan iklim. Okay? Jadi The Clump yang saya tulis ini adalah salah cubaan saya lah untuk capai pada genre tersebut. Okay? Kerana dan pada apabila saya mula-mula kan bagi saya kita banyak sangat sci-fi yang bercerita tentang like kemajuan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan robot, berkaitan dengan semua kemudahan yang kita ada, tapi kita kurang bercerita tentang kesan. Okey, kesan apa yang kita lalui tentang masyarakat sendiri. Jadi dalam jadi ada, saya rasa pada masa sekarang dia ada emergence of new science fiction yang genre-nya macam ni lah. Bercerita tentang banjir besar, bercerita tentang kepupusan binatang. Okey. Jadi bila ada new emergence ni, dia memberi macam education kepada orang-orang yang tak tahu tentang kesan-kesan ni. Kerana kesan-kesan ni dia hanya sebelum adanya buku-buku fiksyen yang menceritakan tentang kesan kemajuan manusia, sebelum ni hanya eksklusif pada pakar-pakar, hanya eksklusif kepada mereka yang nak tahu dan people yang in the know pasal isu-isu tertentu lah. Orang jadi bidang ya, orang bidang. Jadi bila kita bila adanya penulis-penulis yang mengetengahkan isu-isu yang hanya eksklusif pada pakar bidang, dia memberi exposure kepada orang yang mungkin dia pick up buku tu untuk enjoyment. Okey, tapi pada masa yang sama dia memberi kesedaran. Pada masa yang sama dia tak in a way dia memberi kesedaran kepada orang-orang tentang apa yang berlaku. Okey. Jadi bila
bila orang terdedah pada isu-isu macam ni, dia perkara yang bagus lah. Maksudnya sci-fi ni dia betul-betul ada manfaat dia, ada tempat dia, okay, pada masyarakat, dan dia tidaklah hanya pandang semata-mata kemajuan, tetapi juga pada kesan. Okay, itulah yang saya dapat simpulkan untuk soalan tersebut. Terima kasih saudara Aidil. Seterusnya kepada saudara Hafizul Osman, kita mengejar masa. Ada 10 minit. Kalau ada soalan boleh ni angkat tangan, jadi saya faham ada soalan. Jadi sebab saya tak nak berhenti di tengah-tengah dan tanya akhir ni baru tanya soalan. Kalau ada soalan boleh ni. Nanti ada soalan boleh. Kalau ada soalan boleh ni ya, penonton-penonton yang ada sekarang. Jadi Hafizul Osman, adakah sci-fi saya maaf kalau saya ada benda ni, kita dah tanya soalan, kita dah susun kalau ada yang dah tertanya tadi, saudara cuma respon ringkas je lah. Kalau belum, saudara nak kupas panjang boleh. Adakah sci-fi itu mesti kes tertentu, saya merujuk pada buku, atau isu tertentu, atau seluruhnya dalam karya itu harus ditukar ke dalam bentuk model yang lebih canggih? Contoh macam kalau saya sendiri, satu universe tu dah tukar lah. Kalau Sakuzan pun sama, kalau Aidil pun sama juga, tukar ni. Sementara saudara, kalau saya tengok dalam novel Chronicle Ethanol, latarnya Cuping Changlun University UUM, ada University Malaysia Perlis. Jadi maknanya latar yang real, latar yang sama, semua ada isu-isu sains di situ. Dia ada kes tertentu. Jadi bagaimana, mungkin saudara nak ulas sikit? Okey, untuk latar jadi macam pada apa penelitian orang, maksudnya science fiction ni dia berdiri dalam masa sekarang, masa depan dan masa belakang. Jadi macam saya berdiri tangan ni sebenarnya berdasarkan maksudnya pandangan masa tu tiada lagi petrol ataupun minyak untuk di kereta, jadi kita dah beralih ke gunakan tanah sebagai bahan api. Cuma ni sebab untuk di Malaysia bahan api utara ni masih lagi orang kata tak popular lagi dalam dulu pun ada tidak percubaan, tapi tak sepopular baru dengan negara-negara macam Brazil. Disebabkan ada masalah masalah sos ataupun sumber itu sendiri. Macam di sebab untuk anak asisten tanah ni diperlukan ampas tebu, jumlah ampas tebu lah, dan juga kita tak sama ada kelapa sawit digunakan sebagai tanah atau tak. Jadi maksudnya boleh boleh digunakan sama ada masa sekarang untuk wujudkan apa yang satu isu lah untuk pada tu. Contohnya macam novel Pagi Aku Melaju yang ditulis oleh Dr. Rahmat Harun, diceritakan gunakan latar masa sekarang, tapi membuat seorang watak yang terbatas dalam masa belakang. Maksudnya bawa isu masa Melayu dalam novel itu. Jadi maksudnya penulis kena tahu macam mana dia nak sampaikan pada orang dan gunakan latar sekarang. Terima kasih saudara Hafizul. Tadi ada soalan. Okey, kita bagi soalan. Nak mic ya? Nak mic boleh? Nak mic boleh? Satu soalan tak ada hadiah, dua tak ada hadiah, soalan ketiga ada hadiah. Lepas dia tanya dua soalan, orang yang kita nak tanya. Salam. Okey. Memang ada baca dalam research yang moving toward that kind of solution. Maksudnya ada buat bacaan seperti yang sedang kaji dunia yang datang, ataupun kisah dan imaginasi tak berdasarkan Okey, terima kasih kepada saudara Fatih. Baik, okey, soalan Fatih itu berkait dengan apa yang saya nak tanya sebentar lagi kepada Puan Sakuzan. Saya. Dan kalau ada lagi dua nak respon silakanlah. Ni saya bagi kalau nak backup lah. Okey. Sebab tadi dah sebut pasal etanol jadi berkait dengan soalan yang saya nak tanya kepada Puan Sakuzan berkait dengan soalan Fatih tadi. Adakah novel sci-fi hanya boleh ditukar oleh orang sains? Okey, silakan. Okey. Pada pendapat saya, sekali terus kalau nak respon dari soalan tadi. Saya rasa berkait lah. Okey, boleh.
pada pendapat saya lah, tak semestinya orang yang ada background sains dan teknologi sahaja yang boleh tulis cerita pasal sci-fi ni. Seorang penulis tu kalau dia nak cerita pasal sci-fi, dia perlu membuat kajian secukupnya untuk teknologi yang dia nak pakai dekat dalam buku dia. Contoh macam saya pakai dalam buku ni ada teknologi klon, tapi saya tidak merujuk sepenuhnya kepada teknologi tersebut. Saya cuma ambil sebahagian, lepas tu sebahagian lagi saya imaginatifkan dia. Contoh macam kalau teknologi klon sekarang, kita perlu ambil sel DNA orang. Bukan orang lah, orang tak boleh. DNA haiwan. Lepas tu contoh macam kambing Dolly tu, lepas tu dia akan masukkan ke dalam kambing yang lain untuk dilahirkan. Tapi dalam buku saya membayangkan teknologi klon tu kita ambil sel tanpa kita perlu melalui womb. Apa Melayu? Rahim. Rahim yang sebenar, dia akan boleh terus produce satu organ. Dan apa-apa jenis saja organ lah, sama ada kulit ataupun jantung ataupun paru-paru. Jadi di situ, ini saya tak tahu penulis lain. Apabila saya melakukan manuskrip ni, membuat manuskrip ni, memang kita ada extensive reading current research. Dan selepas tu kita campurlah dengan imajinasi kita untuk sesuaikan dengan dunia yang kita nak buat ni. Terima kasih. Yang pertama. Okey, silakan. Silakan. Okey. Untuk soalan Cik Peti. Ahmad tadi, tapi itu bergantung pada di mana yang maksudnya bergantung kepada di mana penulis itu nak hantar dan penekarannya. Contoh macam saya untuk biasa klinik, saya hantar untuk saya novel sains teknologi aturan tulisan UTM. Maksudnya untuk sama dengan itu, pengajar dah letakkan bahawa mestilah gunakan dia maksudnya mesti gunakan research yang ada. Untuk maksudnya dia kena memfikirkan apa research yang dibuat, apa yang kena wujud untuk sebagai satu alat bantu lah untuk menambahkan lagi pecah kepada karya itu. Jadi benda itu dia jadi satu panggil ilmu baru lah untuk membaca topik macam tambah sikit ilmu lah untuk dia. Contohnya macam saya ni untuk pasal etanol, memang ada research pasal etanol dan memang tu juga saya buat ni. Saya baca dulu. Contoh ada benda-benda lain pun ada, contohnya ditulis pada arti dengan Azizah Ishak, maksudnya buku dia leksikon lidah. Dia menggunakan elemen nyamuk, dia mengambil DNA daripada nyamuk. Dia bersisahkan pada gunakan teori putih nonelan, gunakan kan masa Sultan Melaka nak kahwin dengan putih nonelan, antara yang hajat dia minta kan ada hati nyamuk kan. Dia gunakan unsur DNA nyamuk dalam untuk novel itu. Okey, terima kasih. Jadi kita dah respon persoalan. Kalau ada tak? Ni soalan ketiga pun ada hadiah. Soalan kedua tak ada ni. Anak mic ke? Anak mic? Okey, terima kasih. Dalam dunia investigasi dan sains fantasi, kadang-kadang ada teori-teori pikiran itu relativity. So sampai dari sini kadang saya nak diatas teori itu sama sebenarnya. Contohnya macam mengira ini memang ada satu linguistik. Dan dalam tulis sendiri juga ada bro, okey. Saya rasa mic tinggal duduk depan sikit boleh tak? Mic tu dia dah tak dengar. Dia dengar ke belakang? Gema, tak berapa dengar. Mic tu bang apa? Cakap ya. dalam research kadang-kadang teori yang tidak berkenaan dalam dunia tu perlu berat. Okey. Macam ada movie Arrival tu cerita pasal Arrival. Masa alien datang dia kena faham linguistik tu dah faham satu teknologi baru. Contohnya macam Dune. Oh ya. Dia presiden profesor kan. Masukkan isu sosiologi yang teknologi dalam tu. Macam Lord of the Rings sendiri J.R.R. Tolkien pun dia cipta bahasa sendiri kan. Soalan saya
bila penulis nak bawa teori itu dalam cerita tu, sejauh mana kita nak tunjukkan kedalaman cerita tu, dan perlukah kita explain teori itu director ataupun bagi hint suruh pembaca tu explore sendiri. Wah, gitu. Ataupun kita Itu saya ni apa? nak bagi sikit ataupun nak bagi macam dumping kita, okey ni teori dia. Ataupun kita just campak sikit je, kita bagi pembaca sendiri explore luar. Okey. Okay, terima kasih saudara. Boleh dia, dekat kau. Terima kasih. Okey, soalan yang agak heavy juga. Silakan kalau ada yang nak merespon ya. Okey, silakan. Baik. Jadi berkenaan soalan tersebut, jadi soalannya adalah bagaimana penulis nak memuatkan tema dan maklumat ilmu research dalam karya penulis tersebut lah. Okey. Jadi bagi saya melihat saya rasa kalau kita nak menjawab soalan ini, kita kena lihat kepada scene penerbitan Malaysia, okey, dan juga di luar negara. Jadi sebab apabila kita menulis, kita ada target pembaca kita. Kita ada orang yang kita nak sampaikan maklumat tersebut. Okey. Jadi pada saya, jika kita berkata pada konteks tempatan, which is Malaysia lah, kita boleh masukkan, tapi kita tak boleh nak overwhelm our readers lah. Maksudnya kalau kita nak memuatkan, kita tak boleh nak macam info dumping tu memang tak boleh lah. Sebab pembaca di Malaysia, saya kata lah, bukannya sebab saya pun tak buat research mendalam lah tentang pembaca Malaysia, tapi pembaca Malaysia dia bukan tak menerima science fiction, dia menerima ramai, in fact makin ramai yang menerima science fiction. Betul. Tetapi kita kena lihat pada tahap penerimaan. Okey, kita boleh introduce maklumat-maklumat teori-teori yang berat, tetapi pada palette mereka, apa yang mereka rasa boleh pergi, boleh faham. Boleh kita nak masukkan macam elemen-elemen yang untuk pembaca sendiri decipher, tapi tidak boleh terlalu berat lah. Tapi kalau contoh kita nak menulis untuk pasaran luar, contoh macam Penguin Sea Books kan, contoh kan, Amazon. untuk pembaca-pembaca macam tu, kita boleh kita buat research kita dan sebagainya. Kita boleh yang saya tahu biasanya kalau pembaca lokal, dia kalau nak terbit di luar, dia through Penguin Sea Books tu lah yang saya pernah tengok. Jadi kalau kita nak research kita tu apa dengan maybe nak dan dan sebagainya, dia lebih kepada pembaca luar lah. Tapi sebab kita sebagai penulis, kita pun kena ada kita kena bergerak dengan pembaca. Tanpa pembaca tak ada penulis, tanpa penulis tak ada pembaca. Betul? Jadi kita kena gerak dengan pembaca. Kalau pembaca, sebab kita pun bila kita tulis science fiction, kadang-kadang kita dia akan ada satu tahap mana kita rasa macam shock sendiri. Macam tulis. Lepas tu macam banyak sangat maklumat sampai pembaca pun rasa tak macam cerita, macam research paper. Jadi bila dia baca macam research paper, baik dia baca research paper. Macam tu lah kan. Jadi kita kena, macam saya cakap tadi, key dia adalah kita bergerak dengan pembaca. Kita untuk kita education through fiction ni, dia akan ambil masa. Dia tak sekali mata je macam orang akan terima apa yang kita nak bawa lah. Okay? Jadi kita boleh muatkan apa-apa research yang kita buat, tetapi kita sesuaikan dengan pilot mereka, manusiakan watak kita, jadikan sci-fi ni adalah satu yang a sense of fun discovery untuk mereka, bukannya satu beban untuk mereka baca. Macam bila baca satu muka surat yang lepas tu tertidur kan, sebab mungkin bila kita tulis tu akan ada satu bab tu memang nak tak nak kita memang kena heavy sikit. Sebab kalau tak bergerak cerita sci-fi kita, takkanlah satu bab satu explanation kan. Jadi bila cerita tu nak habis, betul tak? Jadi kita kena pandai. Sebab tu kita kena buat research, apa sci-fi yang sebelum ni dah dibuat dengan sci-fi sekarang, apa beza mereka. Okey, jadi dekat situ kita boleh cuba untuk tembus lagi peluang-peluang baru, untuk supaya bukan manfaat pada kita saja, tapi juga untuk pembaca sci-fi yang nak cari buku-buku sci-fi berkualiti, dan pembaca baru yang nak
depth into sci-fi, dan mereka yang dan kita macam memberi harapan kepada penulis yang macam ragu-ragu nak tulis sci-fi sebab dia rasa macam tak boleh ni macam sci-fi. Ya, macam tu lah. Jadi dekat situlah dia kena ada research sikit dengan target audience kita dan juga dengan previous sci-fi yang sebelumnya dia diterbitkan, sama ada movie ke buku ke, macam tu lah. So that akan datang kita akan dapat tengok lagi banyak sci-fi filem dan buku. Okay, itu jawapan saya. Itu penggemar nak Ada masa ke? Ada masa? Silakan saya bagi. Saya nak cerita sikit lah pasal dia kembalikan di semula. Masa manuskrip ni nak diterbitkan oleh publication house, dia orang request supaya sains dan teknologi yang terlibat dalam buku ni ringankan ataupun di-dilute, dia tak best lah kan. Sebab dia kan macam nak campurkan dengan benda lain. Untuk buku ni, kita decide masa tu untuk campurkan dengan lebih emosi supaya senang nak tembus diorang punya niche market di situ. Jadi dia bergantung kepada publication house juga. Kalau macam kita nak terbit dengan penerbit X ke yang dah memang well known, diorang terbit buku science fiction kan, yang science fiction dia yang agak keras sikit kan, itu tak apa. Kalau macam publication house yang lain yang baru nak masuk science fiction ni, kita kena sesuaikan dengan audience dia. Jadi masa tu kita memang study mana yang kita nak masukkan dan mana yang kita tak boleh masukkan. Macam ID cakap, info dumping, explanation pasal teknologi tu memang kita tak boleh masukkan lah. Kita kena selang-sedikan dengan apa benda yang berlaku, scenery masa tu, supaya teknologi yang kita nak explain tu kita explain indirectly. Itu saja. Terima kasih Puan Saku. Saya sebenarnya ada soalan lagi, tapi sekarang dah 1:05 minit. Kita dah lepas masa kecederaan ni. Jadi sebab kalau soalan saya tanya dia akan anti climax. Jadi dia maksudnya jadi panjang kan. Jadi kita dah nak menuju ke hujung ni, soalan ataupun kita nak pada kesimpulan lah. Dan saya rasa banyak kita bincang hari ni more tu kepada persoalan ya. Jadi mungkin di akhir ya, supaya menepati tajuk kita, cabaran dan harapan lah. Mungkin masing-masing boleh ulas lah 1 minit lah, atau 2 minit je lah. Maknanya apa cabaran dia, apa harapan apa yang you nak, apa yang kamu nak dengan menulis sci-fi ni kan? Apa cabaran dalam menghasilkan sci-fi atau penerimaan masyarakat ke apa, silakan. Jadi ini mungkin satu kita kata perkongsian lah, seperti mana saya sebutkan semalam dan saya sebutkan sekarang juga. Bagi saya buku yang baik itu dia bukan buku yang dicetak ribu-ribu, bukan dicetak 1,000, 2,000, 10,000 pun bukan buku yang baik. Buku yang baik sebab kadang yang laku 10,000, 20,000 sekalipun kadang kerana populariti penulisnya ataupun tema-tema sensasinya. Tapi buku yang baik itu adalah walaupun dijual sikit sekalipun, tapi dia diperkatakan, dibincangkan, diwacanakan. Mungkin dalam 5 tahun lagi dicari lagi, dibincangkan lagi. Bagi saya itulah buku yang baik, yang ada isi dia. Tak kisahlah nak menggunakan format PAS tadi ke, ini politik, agama atau sejarah, ataupun nak STEM ke. Poin ini adalah dia sentiasa dibicarakan, baik bulan ke bulan ke, tahun ke tahun ke, ataupun dekad ke dekad kan. Bagi saya itu buku yang baik, yang ada isi dia dan akan peminatnya. Jadi sebelum menyudahkan ni, kita pergi kepada cabaran dan harapan. Mungkin ulas dalam 1 minit 2 minit. Silakan mulakan daripada saudara Hafizul, berakhir dengan Puan Saku. Baiklah. Okey, television tu di Malaysia masih lagi. Kau jauh, kau dekat dada, kau dada. Television di Malaysia bukan masih lagi terbaik. Maksudnya untuk apa yang television ni Kau nak pakai kau. Ni paling stabil. Maksudnya dalam television di Malaysia ni masih lagi dalam proses naik. Dan masih berbanding 10 tahun lalu memang ada berat tapi kurang. Jadi untuk cabaran tu sekarang ni adalah bagaimana nak blend television tu supaya diterima oleh pembaca lah. Macam kata Puan Sakuzan, memang ni sesi untuk penerbit lah. Kemudian penulis dan penerbit kena blend television tu dengan plus romance, plus horror, apa-apa untuk membantu untuk supaya pembaca membeli.
dan masa depan maksudnya insyaAllah mungkin dalam mungkin 5 ke 10 tahun mungkin science fiction akan jadi satu boleh tema yang macam Berat. ni cari hubungan orang lah maksudnya. Terima kasih, silakan. Lagi? Silakan terus Dr. Aidil. Jadi harapan Cabaran dan harapan. Okey, jadi cabaran dan harapan. Jadi saya rasa untuk mana-mana penulis sci-fi, cabarannya memang untuk kita nak bawa idea kita ke mana lah. Sebab kadang-kadang memang untuk hantar manuskrip tu dia sukar sikit lah sebab tak ramai penerbit yang berani, which is kita understand sebab dia pun buat bisnes lah. Ada yang buat macam indie, ada yang buat macam Zain saja tu is a lain purpose lah. Jadi kita kena faham situasi. Jadi cabaran dia kat situ lah. Landscape pembacaan sci-fi di Malaysia tak besar, tapi harapan dia ada potential. Kenapa kita tengok potential pada media consumption orang Malaysia sendirilah. Maksudnya dekat, contoh kalau kita tengok dekat Netflix, biasanya orang masih tengok Black Mirror. Orang masih tengok cerita-cerita macam distopia. Dia orang memang nak benda-benda macam tu. Cumanya mungkin pada kita kena fahamkan formula macam mana nak dekatkan sci-fi tu dengan consumption mereka. Okey. Jadi kalau kita kena terus berusahalah untuk capai ke tahap tu. Okey, capai ke tahap study macam mana orang luar, sebab dekat belah-belah barat pun mereka dah mula macam sci-fi tu lebih kepada perasaan juga. Sebab tu contoh cerita Black Mirror tu dia banyak pasal kesan teknologi kepada cinta, kepada keluarga. Yang tu yang memberi kesan, yang tu yang mass yang akan boleh membawa kepada mass consumption lah. Okey. Jadi jangan takutlah kepada mereka yang nak play sci-fi. Kerana potential tu ada. Just kena buat research dan cari formula. Itu saja. Terima kasih, silakan. Untuk saya, cabaran dalam science fiction ni ialah mencari nova. Tu boleh buat manuskrip baru. Mencari nova supaya kita punya idea tu sentiasa fresh dan dengan harapan idea yang datang daripada kreativiti kita akan mempengaruhi pertumbuhan sains dan teknologi dalam negara kita. Sebagai contoh cerita Doraemon ni, dulu ada satu scene tu di mana Nobita dia bagi tahu satu mesin, dia nak baca komik tapi komik tu belum keluar. So dia bagi tahu mesin tu macam mana cerita komik tu, dan mesin tu terus cetak satu komik yang dah siap. Sekarang kita dah ada AI yang boleh buat satu buku yang dah siap. Jadi dengan harapan mencari nova ni, kita boleh inspire inventor baru, researcher yang masih ada passion untuk mengembangkan lagi sains dan teknologi dalam negara kita. Kalau harapan saya, selain daripada tu, saya harap sangat-sangat lebih ramai lagi pembaca yang akan baca science fiction, supaya kita tak tertumpu sahaja kepada cerita romans, cerita cinta, tapi lebih luas lagi pembacaan rakyat kita lah. Terima kasih. Okey, saya tak nak menyimpulkan kawan, sila berikan tepukan gemuruh kepada semua panel kita pada tengah hari ini. Terima kasih. Ini semua kesimpulan yang sangat baik untuk dipikirkan. Siapa yang tak sempat menonton boleh tengok rakaman ini. Jadi sekian saja. Sekali lagi kita terima kasih kepada panelis kita, Puan Sakuzan, penulis novelis Nun, ada novel dia di buku saya di situ. Kemudian saudara Aidil Azizun, The Kelang, penulis novelis The Kelang, terima kasih kerana hadir. Juga kepada novelis lama, Chronicle Ethanol, menunggu yang seterusnya akan datang pula. Okey, kita jumpa lagi pada sesi yang lain, pada pertemuan yang lain. Mungkin lepas ni kita boleh buat di tempat lain lagi. Maknanya seperti kita katakan, ini adalah persoalan-persoalan pembuka. Mungkin selepas ni ada sub-sub lain yang kita nak lebih spesifik kan. Seperti tadi saya ingat nak tanya pasal sci-fi religious tapi maknanya masa mencemburui Jadi mungkin dia akan di sesi yang lain. Jadi itu saja, kita akan jumpa balik dalam 1.5 nanti. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Boleh tengok buku di sini. Assalamualaikum dan sekali lagi tepukan pada semua. Okey, terima kasih. Okey. Okey, terima kasih. Terima kasih Aidil. Okey, baik. Okey. Tu mic.